Salam tadi nak ganggu saya betul-betul 10 ringgit nak berbuka nanti. Tak ada keluarga nak bantu saya cek. Bohong. Komen TikTok elok je. Kau bohong. Komen TikTok elok je. Ada pula duit kau beli internet. Suruh makan kau tak ada duit pula. Kau bohong. Kau jangan scam orang macam tu dek. Bulan-bulan puasa dek besok kau tengah scam orang tu, Allah cabut nyawa kau sekali baru kau tahu. Satu orang 10 ringgit, satu hari 100 orang boleh tolong kau tu. Wah, senang gaji kau ya. Kalau kau tak ada kerja, datang tolong abang menjaga sambal. Jangan bagi alasan tak ada keluarga, kau tak ada makan. Jangan scam orang macam tu bulan-bulan puasa. Ya, kalau tak ada kerja, datang jumpa abang, kerja dengan abang. Tak ada masalah. Jangan scam orang. Kononnya tak ada keluarga sebab tak ada makan 10 ringgit. Jangan bohong orang bulan puasa. Takut Allah cabut nyawa kau tengah menipu orang. Okey? Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Pada sesi live kali ini, kita dapat menyaksikan Ali Putih dan isteri memberikan diskaun terhadap sambal jualannya. Setelah reda beberapa tahun, Ali Putih terpalit isu tanah arwah abangnya dan mendiamkan diri. Kini Ali Putih sudah boleh menarik nafas lega dan berniaga dengan tenang. Okey Kak Kin. Alah, macam mana saya nak buka sambal? 200. Ada 200 kotak petai Kak. Kak, saya belanja kat hari ni bang ya. Sambal daging, sambal petai, sambal jering, sambal ikan masin, sambal garing tempe ikan bilis. Saya belanja abang kakak semua. Syarat dia satu bang. Boleh tak bantu tolong share bang? Boleh tak tolong share kakak? Boleh tak tolong komen ramai-ramai? Berapa ramai yang tengah nak beli? Saya belanja hari ni kakak semua bang ya. Saya belanja abang kakak semua hari ni bang ya. InsyaAllah ya bang ya. Saya jual bawah daripada apa yang harga saya jual kak ya. Saya jual 22. Hari ni tanda terima kasih saya pada abang kakak. Saya clearkan sambal saya hari ni dengan harga murmur. Bu, berapa nak bagi sambal? Sini. Nak berapa nak bagi harga sambal hari ni? 600 orang mata memandang. Petai ada 200 kotak. Daging 200 kotak ada. Daging? Ada? Ada 200 kotak. Okey. Baik. 16 kak. Dia kata 16. Balik tunggu ibu je. 16? Oh, kita bagi 16. Tak boleh? Ibu cakap lah dengan abang kakak. Berapa ramai nak 16? Sini sikit. Berapa ramai nak 16? Abang, kakak, semua kat dalam lain ada berapa orang mata? 800 mata memandang. 16? 16 kita kasi. Serius bang 16? 16 Okey, baik. Macam ni bang. Kau share dulu, share. Share dulu kat bawah bang. Share dekat bawah. Boleh tak dapat 100 share? 5%. Boleh tak dapat 100 share? Saya bagi RM16 semua. Petai 22 saya bagi 16. Daging 22 saya bagi 16. Jering 22 saya bagi 16.